Ya, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, Dajjal pun belum keluar sekarang ini kan begitu. Nah, tentu ini masalah-masalah yang gaib. Ya. Tapi kenapa kita tidak, ya Allah utus saja malaikat Jibril untuk membunuh Dajjal. Itulah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad yang sudah dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita bahwa di akhir zaman akan muncul yang namanya Dajjal. Ya, pembawa fitnah yang sangat besar. Dan Nabi sangat memerintahkan kepada kita untuk banyak berdoa kepada Allah agar terhindar daripada fitnah Dajjal. Maka di antara doa Nabi yang Nabi ajarkan kepada kita untuk selalu kita baca ketika kita di akhir salat kita. Sebelum salam, ketika tasyahud, setelah kita membaca tahiyat, membaca selawat, kemudian sebelum salam kita membaca doa. Apa doanya? Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk membacanya. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Nih kata Nabi, baca terus doa ini. Selalu kita membacanya. Bahkan sebagian para ulama mewajibkan doa ini untuk dibaca sebelum salam. Apa artinya? Ya kita meminta kepada Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab ataupun siksaan api neraka jahanam, daripada siksaan kubur, daripada ujian hidup dan mati, dan daripada fitnah ataupun ujian cobaan besar yang ditimbulkan oleh Dajjal. Itu kata ya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita doa ini untuk kita baca. Nah, adapun masalah kenapa Allah utus Nabi Isa alaihissalam, inilah ketentuan Allah azza wa jalla, dan kewajiban kita ialah beriman kepada apa yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis-hadisnya. Bukankah juga Nabi Isa alaihissalam sekarang ini belum meninggal dunia? Tapi Allah azza wa jalla angkat beliau ke atas langit. Orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Nabi Isa itu disalib. Tapi Allah mengatakan barrafa'ahullahu ilaih. Bahkan Allah mengangkat Nabi Isa kepadanya ke atas langit. Dan nanti kelak di akhir zaman Nabi Isa Allah perintahkan untuk diturunkan ke permukaan bumi ini, dan beliau bukan membawa ajaran baru, tapi beliau mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliaulah yang akan kelak membunuh Dajjal. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kewajiban kita hanya mengimani ini karena masalah yang gaib, dan juga ya ini disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di antara konsekuensi daripada asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ialah kita mempercayai, meyakini dan mengimani apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Baik, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan kita